Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Syafiqah Jamaluddin dalam Pahang minggu ini. Golongan petani muda disaran mengaplikasikan bidang pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET bagi memastikan bidang pertanian berkembang maju dan dapat menjana lebih pendapatan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Asas Tani, Bioteknologi dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak, bagi memastikan ia dapat dilaksanakan, Kerajaan Negeri Pahang bercadang akan mengadakan kolaborasi bersama pihak Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA. Menurut beliau, aplikasi TVET dalam bidang pertanian juga dilihat penting dan tidak akan mengalami penurunan permintaan memandangkan makanan adalah sumber yang amat diperlukan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Terbuka UMPSA sempena sambutan Hari TVET Negara 2025 di Dewan Kompleks Sukan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA Gambang. Persidangan pengetua-pengetua Ma'had Tahfiz Al-Quran merupakan platform membentuk hala tuju pendidikan Quran yang lebih holistik dan dinamik serta relevan dengan masa kini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, persidangan ini juga menjadi medan menyatukan fikrah dan dapat memantapkan pengurusan Institut Tahfiz di negara ini. Mudah-mudahan ia bukan sahaja mengeratkan silaturahim di antara kita para pengusaha Ma'had Tahfiz di seluruh negara, bahkan sudah tentu bakal mencetuskan satu semangat perjuangan yang sentiasa membina pembaharuan demi pembaharuan dalam memastikan pendidikan tahfiz anak-anak kita terus cemerlang sebagaimana yang sewajarnya. Sudah tentu dengan adanya persidangan ini akan memberikan lagi semangat kepada Ma'had Tahfiz Negeri Pahang untuk terus mengorak langkah sebagaimana kita menzahirkan anak-anak didik yang benar-benar cemerlang di dalam pembelajaran mereka. Kita bersyukur kehadrat ilahi apabila percambahan demi percambahan bermula dengan terbinanya Ma'had Tahfiz Kerajaan Negeri Pahang sebelum ini, dan terzahirnya juga pelbagai tahfiz di peringkat rendah, sama ada tadika, sekolah rendah dan juga jurusan-jurusan yang berbeza. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian persidangan pengetua-pengetua Ma'had Tahfiz Al-Quran peringkat kebangsaan kali ke-43 di Swiss Bell Hotel. Ketua-ketua kampung yang dilantik di negeri ini diminta memainkan peranan penting sebagai penyampai dasar kerajaan serta menjadi penghubung yang efektif antara agensi kerajaan dan masyarakat setempat. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, kerajaan negeri menaruh harapan agar setiap pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dapat membantu melancarkan pelaksanaan program pembangunan luar bandar. Harapan kerajaan negeri kepada ketua-ketua kampung ni tak lain tak bukan supaya mesej kerajaan sama ada federal ataupun state dapat disampaikan dengan baik dan juga dapat membantu usaha-usaha kerajaan bagi membangunkan kampung-kampung. Bagi pihak kerajaan negeri yang berhormat Menteri Besar Pahang, apakah mesej dan peranan yang patut dimainkan oleh ketua kampung ni supaya dia dapat membantu kerajaan negeri memastikan program dan aktiviti kerjaan itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Hari ini merupakan untuk 3 daerah dahulu. Lepas ini menyusul lagi daerah di lain, mungkin ke Pahang Barat
iaitu Lipis, Cameron Highland dan juga Rau. Kita ada 670 buah kampung 670 buah kampung semua di Negeri Pahang. Tapi untuk 3 daerah ni 171 kampung. Beliau berkata demikian semasa Majlis Amanat dan Penyampaian Watika Pelantikan Pengerusi JPKK Negeri Pahang sesi 2024-2026 serta sesi taklimat takbir urus JPKK bagi daerah Temerloh, Bera dan Jerantut yang berlangsung di Dewan Tun Razak Temerloh. Kerajaan Negeri Pahang terus memacu transformasi digital dan pembangunan tenaga boleh diperbarui melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif strategik. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar Datuk Seri Muhammad Najib menegaskan bahawa teknologi kecergasan buatan AI kini bukan lagi satu pilihan, sebaliknya menjadi keperluan dalam sektor industri bagi mendepani cabaran automasi, analitik pintar dan peningkatan kecekapan membuat keputusan. Teknologi Artificial Intelligence ataupun AI bukan lagi bersifat pilihan ataupun optional, tapi satu keperluan. Maka melalui pelaksanaan program ini, kita berharap sektor industri dan pembuatan di Negeri Pahang dapat diperkasa dan dipacu ke tahap yang lebih tinggi. Di peringkat Negeri Pahang, kita telah mula merangka dan melaksanakan beberapa inisiatif penting dalam pelaksanaan kecerdasan buatan sebagai sebahagian daripada strategi jangka masa panjang untuk merangsang transformasi digital untuk perkukuhan ekonomi serta tingkatkan kualiti perkhidmatan awam dan juga kehidupan rakyat. Untuk menarik pelabur, kerajaan akan mewujudkan zon teknologi tinggi Pahang khusus untuk syarikat-syarikat AI, otomasi dan data besar. Insentif khas juga akan disediakan oleh Invest Pahang untuk menarik syarikat berteknologi tinggi menumbuhkan pusat operasi di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pelancaran Program AI for Productivity Transformation dan Majlis Penutupan Program SPEED GCPV, anjuran bersama Pahang Skill, MPC, Yayasan Peneraju dan PKNP di Dewan Utama Pahang Skill Development Centre di Kuantan. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Pahang minggu ini pada kali ini. Jangan lupa terus bersama kami di Pahang Media bagi mendapatkan maklumat dan berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.